Hai, saya Fitri. Selamat datang ke podcast Astro Audio News. Ruang audio untuk perbincangan, cerita dan pelbagai topik menarik. Hari ini, saya bersama seorang wartawan sukan, Rizal Hashim, nama yang sangat dikenali dalam dunia wartawan. Bukan nama asing dalam dunia kewartawanan. Wartawan sukan, pemerhati bola sepak negara. Beliau dikenali dengan pandangan yang jujur serta analisis berfakta. Salah satu fakta menarik mungkin ada yang tak tahu, beliau juga merupakan satu-satunya wartawan Malaysia yang pernah diberi penghormatan mengundi dalam anugerah FIFA Ballon d'Or dari tahun 2010 hingga 2001 2021 ya. 2021. Kita terus ke topik kita. 7 pemain warisan dan Hala 7 FM. Kalau kita cerita penggantungan dan denda terhadap FAM serta 7 pemain warisan ni, bukti yang FIFA kemukakan sukar disangkal. Terbaru FIFA ambil keputusan Isytihar Malaysia kalah 3 perlawanan persahabatan antarabangsa yang melibatkan kesemua pemain ni. Macam mana dengan perlawanan kelayakan Piala Asia melibatkan pemain warisan ni? Adakah akan turut diisytihar kalah oleh AFC atau ada kemungkinan dilucut kelayakan bertanding? Okay. Sebelum saya mulakan bicara, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas jemputan kepada dalam podcast ini. Dan seperti apa yang Fitri tanya tu, saya rasa tidak ada option lain selain daripada FM mendepani hakikat bahawa mereka akan kehilangan mata, terutama dalam 2 perlawanan ketika menewaskan Nepal dan juga dengan Vietnam pada Piala Asia sepanjang tahun ini. Jadi inilah disebabkan FIFA, kalau kita lihat apabila FM mengemukakan rayuan selepas jawatankuasa disiplin menjatuhkan hukuman tersebut, kalau mula-mula mungkin 19 muka surat motivated decision, kemudian dah kemukakan rayuan, jawatankuasa rayuan FIFA pula mengeluarkan 63 muka surat yang cukup panjang. Kalau kita lihat satu persatu tu memang jelas bahawa mereka menegaskan bahawa FM bersalah dalam mengemukakan atau mengemukakan dokumen palsu berhubung sijil kelahiran nenek atau datuk kepada 7 pemain terbabit. Jadi kalau kita lihat kes-kes yang terdahulu, misalnya Timor Leste dikenakan hukuman yang sama, iaitu digantung daripada kitaran untuk kelayakan Piala Asia seterusnya, dan pada masa yang sama pemain-pemain tersebut dikenakan hukuman gantung, termasuk Setiausaha Agong yang didapati bersalah dalam memalsukan dokumen itu. Itu kes Timor Leste. Jadi kalau kita lihat, itulah antara risiko yang didepani oleh FM bila kita bercakap mengenai skandal ini. Okey, sebelum kita ke Timor Leste tadi tu, kalau FIFA dan AFC dah jatuhkan hukuman, bagaimana dengan saingan domestik yang melibatkan pemain warisan ni? Okey, kalau kita lihat ada beberapa kemungkinan yang akan berlaku. Pertama, kalau Konfederasi Bola Sepak Asia mengambil keputusan, dia mesti dah ikut cue daripada FIFA. FIFA dah 3 beberapa perlawanan friendly match tu dah kira 3-0 diberikan kepada opponents. Jadi AFC kemungkinan besar boleh menjatuhkan hukuman membabitkan peraturan yang ada, iaitu eligibility status pemain. Kerana mereka kalau tidak layak disebabkan ada terbabit dalam pemalsuan dokumen, mereka tak layak bermain dalam perlawanan-perlawanan tersebut. Jadi AFC kemungkinan boleh menjatuhkan hukuman melucutkan kemenangan itu dan melucutkan Harimau Melaya daripada layak ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Jadi sekarang ni kalau kita mendahului kumpulan mengatasi Vietnam, Nepal dan seterusnya, ada kemungkinan kalau kita hilang 6 mata dan kemudian dijatuh hukum gantung pula, saya rasa tidak membabitkan saingan domestik.
Cuma yang kita risau kalaulah FIFA mengambil tindakan yang paling worst case scenario, menggantung kalau AFC gantung Harimau Melaya, kita takut FIFA menggantung FAM. Jadi itu yang kita paling risau. Kalau FAM sebagai badan induk bola sepak kebangsaan digantung, jadi ia akan menjejaskan semua aktiviti bola sepak yang ada di bawah naungan FAM. Termasuklah Liga Super, Liga A1, Liga Amatur, AFL, dan juga penyertaan pasukan-pasukan kita yang layak bermain di Asian Champions League Elite dan juga ACL 2. Jadi itu yang paling kita risau. Apakah the worst case scenario adalah FIFA menggantung FAM, dan sudah tentu semua aktiviti bola sepak di bawah naungan FAM itu akan terjejas. Jadi kesan dia terlalu besar yang ramai orang mungkin tak berapa nampak kan, sebab impaknya kepada industri bola sepak tanah air keseluruhan, bukan sekadar pasukan kebangsaan. Betul. Jadi kalau kita lihat, ialah mungkin banyak pihak yang tidak memahami dan memarahi FAM. Sedangkan mungkin ramai juga yang faham bahawa FAM tidak bersalah dalam hal ini, tidak bersalah 100%. Tetapi inilah risikonya andai FIFA mengambil jalan yang paling drastik ini untuk menunjukkan kepada FAM, pertama, kalau kita lihat daripada 64 muka surat yang motivated decision yang dikeluarkan oleh jawatankuasa rayuan FIFA tu, mereka mahukan FAM menyatakan siapakah yang bersalah sebenarnya dalam memasukkan dokumen. Jadi kalau kita lihat impak daripada keputusan FIFA ini, kalau dia akan menjejaskan seluruh industri. Jadi kita tidak mahu kita menang sorak kampung tergadai. Ya. Jadi kita kalau boleh sebenarnya kita nak aktiviti bola sepak itu berterusan. Kita akan ada Piala Malaysia, selepas kita ada Liga Super yang sedang berlangsung. Kemudian kita ada penyertaan pasukan pelbagai peringkat umur di peringkat antarabangsa. Kita mahu bersiap nanti Sukan Asia, kita ada antar pasukan. Jadi sekarang ini pula dah timbul desas-desus yang mengatakan penaja-penaja rakan gandingan kepada FAM sudah menarik diri. Mahu menarik diri disebabkan FAM terbabit dalam kes sebegini. Jadi kita tentu sekali kita tidak mahu FIFA mengambil tindakan sebegitu kerana ia akan menjejaskan seluruh industri bola sepak negara. FAM, tadi kita ada cakap bukti yang dikemukakan FIFA sukar disangkal. Kenapa FAM masih mahu bawa perkara ini ke Mahkamah Timbang Terusan KAS? Ya, kalau kita lihat sebenarnya pertanyaan atau tanda tanya yang paling utama adalah apakah ia keputusan FAM atau bukan. Jadi kalau kita lihat FAM, saya lihat sekadar menjadi messenger disebabkan arahan. Kalau kita teliti semula, bukan saja digital footprint, kenyataan-kenyataan daripada FAM sebelum ini pun, kita tahu bahawa pasukan kebangsaan sudah pun hak miliknya diserahkan kepada pihak ketiga, iaitu dinaungi oleh Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Johor. Dan tetapi pada masa yang sama kita faham bahawa Tengku Mahkota Johor mahukan yang terbaik untuk pasukan kebangsaan. Tapi pelaksanaan dalam memastikan dokumen ini sahih atau tidak, itu yang kita kena ambil kira bahawa yang ditugaskan tu sudah tentu pengurusan pasukan kebangsaan yang diketuai oleh Rob Friend, bekas pemain Kanada. Jadi di sinilah sebenarnya kalau kita lihat juga kronologi yang berlaku daripada sidang akhbar, kita lihat juga ada percanggahan pendapat di antara Rob Friend dan juga pengurusan pucuk pimpinan FAM. Jadi kalau kita lihat ada keputusan untuk membawa ke KAS ini bukanlah 100% keputusan FAM. Jadi itu yang kita kena terima hakikat lah. Itu hakikat. Andai kata usaha bawa
perkara ini kekas turut tak membuahkan hasil, adakah hukuman lebih berat bakal dikenakan? Kenapa FAM tak contohi apa yang berlaku pada pasukan bola sepak kebangsaan Timor Leste yang sebelum ini terus admit salah tu, mengaku salah? Dalam kes Timor Leste ni, Setiausaha Agung mereka didapati terbabit secara langsung dalam pemalsuan dokumen tersebut. Tetapi kalau kita lihat juga kenyataan daripada FAM pada awal tahun menyatakan bahawa mereka tidak terbabit dalam pengambilan pemain-pemain asing yang dinaturalize atau dinaturalisasikan. Jadi apabila berlaku demikian, kita faham bahawa ini adalah projek yang diuruskan oleh Rockfriend. Tetapi FAM pula sebagai badan induk dikehendaki untuk memuat naik semua dokumen-dokumen berkenaan kepada FIFA menerusi FAM. Jadi tidak boleh daripada pihak ketiga, mestilah FAM yang ni. Jadi FAM, apakah FAM berbuat demikian di bawah duress? Maknanya dengan rasa tertekan atau tidak. Sebab itu saya tertarik dengan apa yang di laporan daripada Independent Committee yang dipengerusikan oleh Tun Raus Sharif, yang panjang lebar juga memberi pandangan dan juga memberi rumusan menyorot kembali skandal ini, tetapi tidak dapat mengenal pasti siapakah sebenarnya yang memasukkan dokumen tersebut. Jadi itu sebablah Tun Raus dan juga jawatankuasa bebas itu mencadangkan kepada FAM untuk membuat laporan polis. Jadi kita sebagai peminat dan rakyat khususnya sudah tentu mahukan siasatan yang terperinci dan telus agar kita dapat tahu siapa sebenarnya yang bersalah dalam kes ini. Okey bang, saya nak tanya, FIFA sepatutnya adakah boleh terlibat dalam urusan kerajaan Malaysia untuk memberi kerakyatan kepada pemain warisan ni? FIFA sebenarnya dia begini, dalam hal ini ini prinsip utama yang kita kena lihat. Kenapa sebelum ini semua pemain-pemain yang melalui proses yang sama ada pemain yang naturalized, yang ada kaitan dengan, ada keturunan Malaysia, ataupun yang tidak ada kaitan langsung, bermaknanya mereka kena memenuhi syarat. Sama ada susur galur keturunan daripada yang paling tinggi sekali adalah datuk atau nenek mereka. Okey. Bagi mereka yang langsung tidak ada keturunan Malaysia, mereka kena memenuhi peraturan 5 tahun bermastautin di Malaysia. Okey. Jadi syarat ini adalah syarat yang jelas yang termaktub dalam peraturan FIFA. Jadi kenapa sebelum ini tidak ada masalah? Kerana FAM mengikuti kronologi dan prosedur yang betul. Jadi kita tidak boleh bermain naratif mengatakan bahawa FIFA campur tangan dalam hal kerakyatan negara. Tidak. Kerana sebelum ini, macam mana pun FAM sebagai ahli gabungan FIFA kena ikut rules and regulation yang ditetapkan oleh FIFA. Jadi kalau pemain ini sudah memenuhi syarat-syarat demikian, barulah FAM boleh bawa kes mohon kerakyatan kepada Kementerian Dalam Negeri. Ini adalah proses yang semua orang kena faham. Jadi kenapa dulu Liridon Krasniqi, Guilherme Di Paula, mereka seorang pemain Kosovo, seorang asal dari Brazil, memenuhi syarat 5 tahun ini untuk dikemukakan kepada KDN dan KDN lulus kerana mereka memenuhi syarat-syarat FIFA. Bagaimana Dion Cools, bagaimana Lave Corbin Ong, bagaimana Matthew Davis, pemain yang ada keturunan Malaysia yang juga memenuhi syarat-syarat menerusi prosedur yang sama. Tidak ada isu. Muhammadul Somareh misalnya, lama duduk di Malaysia, dapat kerakyatan Malaysia. Jadi peminat dan rakyat Malaysia kena faham, kita bukan ikut perlembagaan kita dulu. Nak kemukakan kerakyatan untuk mohon kerakyatan untuk pemain, mesti ikut syarat FIFA dahulu. Jadi ini yang orang kena faham. Jadi kalau faham konsep ni, fahamlah masalah ni. Okey.
dasar pemain warisan? Adakah lebih banyak risiko daripada manfaat? Perlu dihentikan terus sementara atau boleh teruskan macam biasa? Pemain warisan, kalau naturalized pemain yang ada keturunan Malaysia, saya rasa tidak ada masalah. Kita kerana pasukan kebangsaan kita memerlukan pemain yang terbaik dengan kualiti yang ada pada kita ni, memerlukan pemain terbaik supaya kita dapat meningkatkan standard permainan bola sepak kita. Ya. Tu khususnya untuk pasukan Harimau Melaya. Kalau kita lihat, dulu kita ada pemain-pemain seperti Safi Salih, Syafiq Rahim, Zakwan Abdul Razak, Aidil Zafar Abdul Razak. Mereka adalah pemain-pemain lokal yang lahir daripada sistem yang sedia ada. Okey. Kemudian adanya program pembangunan bola sepak Malaysia, PPBN atau NADP. Pemain-pemain antaranya Luqman Hakim, kemudian Arif Aiman mungkin sekejap dalam sistem dan itu. Tapi pembangunan ini, setakat mana pemain-pemain ini boleh membawa Malaysia layak ke Piala Asia secara merit. Okey. Disebabkan adanya tenaga-tenaga pemain warisan inilah kita dapat layak ke Piala Asia pada 2022 yang main 23 di Qatar. Selepas 42 tahun tak layak. Jadi kita perlukan suntikan tenaga daripada pemain warisan untuk membantu meningkatkan standard pasukan Harimau Melaya. Okay? Cuma kita kena ikut prosedur dan kena ikut peraturan, kena ikut undang-undang. Dan pada masa yang sama, konsep pemain warisan ini harus dilihat sebagai langkah-langkah jangka masa sederhana atau pendek. Pasal kerana jangka masa panjang tu, kita kena beri ruang pada anak-anak Malaysia, anak-anak jati Malaysia, untuk membuktikan mereka juga ada kemampuan untuk mewakili negara. Jadi kalau ada lambakan pemain naturalisasi, khususnya mereka yang tidak ada keturunan Malaysia, tiba-tiba secara ramai-ramai lambakan bawa masuk untuk pemain Malaysia, mana peluang untuk ada clear pathway untuk anak-anak produk NNDP ini? Jadi itu adalah dasar-dasar yang harus ditetapkan oleh semua pemegang taruh, termasuk FAM dengan persetujuan KBS, Kementerian Belia dan Sukan, dan juga daripada Kerajaan Persekutuan, kerana Kerajaan Persekutuan yang akan meluluskan dapat atau tidak pasport ini kepada mereka. Jadi kemudian FAM juga sebagai badan induk bola sepak negara perlukan bantuan dan juga sokongan daripada kerajaan, khususnya daripada untuk mendapatkan dana-dana dalam membangunkan bola sepak di peringkat komuniti dan juga akad umbi. Kalau di peringkat elit mungkin ada rakan penaja, tapi sekarang ini semua kemungkinan besar FAM akan hilang semua ini dalam sekelip mata andai FIFA mengambil tindakan yang keras terhadap FAM. Satu kerugian yang besar kalau kita didapati bersalah setelah membawakan perkara ini ke KAS, kerana impak untuk sebenarnya FIFA sudah pun mendapati FAM bersalah. Sebab itu dalam jawatankuasa rayuan tu prosesnya memang sudah didapati bersalah. Tetapi disebabkan setiap pesalah itu dia ada ruang lagi untuk buat rayuan hingga ke peringkat KAS. Okey. Jadi bagi saya usaha ini adalah juga satu risiko yang besar. Jika kalau kita lihat dalam sibuk-sibuk kita bercakap pasal KAS, tiba-tiba FIFA sudah ambil tindakan. Perlawanan persahabatan tier 1 pun dah diambil tindakan. Jadi bayangkan macam mana pun KAS tidak boleh mempengaruhi FIFA dalam kes-kes bola sepak ni. Pasal ia adalah peraturan yang termaktub dalam peraturan FIFA dan juga statut FIFA. FIFA sebagai badan induk antarabangsa, International Federation, memang ada hak. Cuma takkanlah setiap kali ada tindakan daripada FIFA kita nak bawa ke KAS. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat FM kena berhati-hati dalam hal ini supaya nanti tidak kerugian dari semua aspek. Kita teruskan dengan FM. Apa hala tuju FM selepas ini? Adakah ini penamat atau perlu muka baru untuk menerajuinya? Okey, kalau kita lihat sebenarnya saya pun antara yang menghadiri simposium bola sepak rakyat yang kesudahannya menuntut supaya Exco FM yang sedia ada ini meletakkan jawatan secara beramai-ramai supaya ada reset. Okey. Cuma ada beberapa kemungkinan lah. Pertama, kalau FAM punya Exco ni letak jawatan secara beramai-ramai, adakah FIFA akan mengambil alih
menerusi jawatankuasa normalization committee ni untuk memperbetulkan keadaan dalam tempoh-tempoh tertentu dan untuk menganjurkan satu lagi Kongres Pemilihan, Mesyuarat Agung Pemilihan untuk memilih pucuk pimpinan yang baru. Okey. Kalau mengikut statut FAM, kalau Fitri atau saya nak bertanding sebagai presiden, kena ada dapat 6 pencalonan dari ahli gabungan. Ya, betul. 6 pencalonan. Timbalan presiden 5. Naib presiden 4. Kemudian tak silap saya Exco 2 pencalonan. Okey, jadi nak masuk ni kita kena ada 2 pencalonan daripada 20 ahli gabungan FAM ni. Sekarang ni yang ada 18. Jadi kena pergi pujuk, kena cakap, tolonglah calonkan saya. Jadi dia bukan untuk sebarangan orang. Dia bermakna kita tidak menolak kemungkinan kalau berlaku ada pemilihan, sebarang pemilihan. Katakan mereka meletak, Exco FM meletak jawatan sekarang ni, FIFA ambil alih ataupun ada jawatankuasa bebas yang ambil alih untuk memperbetulkan keadaan dari segi tadbir urus atau dari segi pemilihan. Kita tidak boleh menafikan kemungkinan ada beberapa muka-muka lama yang dicalonkan semula dan dapat jawatan, kerana ini adalah proses demokrasi dalam memilih pemimpin atau pucuk pimpinan persatuan. Dan ia persatuan, dia bukan sektor swasta, dia bukan GLC, dia bukan syarikat milik peribadi yang boleh ditentukan oleh individu-individu tertentu. Jadi inilah proses demokrasi, pendemokrasian dalam persatuan sukan kebangsaan yang kita kena faham. Agak sukar. Kalau daripada cerita abang, agak complicated. Dia boleh. Cuma kalau kita nak resetkan dan nak muka baru betul-betul ni, pertama dia memang pasal yang pilih ni bukan kita. Ya. Dia samalah macam kita nak pilih, bukan kita yang pilih siapa Perdana Menteri kita. Betul. Dia kalangan nanti mesti sokongan dan dapat sokongan daripada ahli parlimen dan juga parti-parti yang terbabit. Okey. So dalam hal kita ni, dalam hal FAM yang akan memilih siapa presiden dan siapa pucuk pimpinan FAM adalah 20 ahli gabungan, dan 20 ahli gabungan ni pula diwakili oleh seorang saja yang boleh mengundi. Dan sekarang ni daripada 20, 2 ahli gabungan berdepan masalah dan tidak boleh mengundi, Perlis dan juga Kelantan. Jadi terhadlah elektorat tu. Mungkin abang boleh try one day. Ini bukan kerja mudah. Kerana orang ingat nak jaga FM ni mudah. Pertama, you kena ada pengaruh. Kedua, you kena ada political connection. Kerana macam mana pun dalam nak mimpin bola sepak ni, perlukan sokongan daripada semua pihak dan mesti mesra kerajaan persekutuan. Pasal bola sepak ni dia nombor satu, sukan nombor satu kan. Jadi kerajaan persekutuan pun menyokong menerusi KBS, menerusi pelbagai program dan pendanaan yang pembiayaan yang disediakan. Jadi mesti ada certain standing. Sebab itulah sebelum ini yang jadi presidennya semua ada Perdana Menteri, iaitu dulu Tengku Abdul Rahman, kemudian Tun Abdul Razak, kemudian Tan Sri Hamzah Abu Samah, anggota kabinet, seorang menteri, dan kemudian almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Kemudian disusuli pula oleh Al-Sultan Abdullah, anak anda almarhum, dan kemudian Tunku Mahkota Ismail, dan kemudian barulah Tan Sri Hamidin Muhammad Amin sebagai individu pertama dalam kalangan rakyat Marhain untuk memegang jawatan itu. Jadi bukanlah kerja mudah sebenarnya nak memimpin FM ni. Pembangunan pemain tempatan bagaimana dijamin untuk tidak terjejas dalam perkara ini? Katakan kalau FIFA mengambil tindakan, saya nampak kemungkinan besar AFC mengambil tindakan terhadap pasukan Harimau Melaya. Jadi kalau itulah bentuk hukuman yang akan dikenakan, kita tidak ada masalah dari segi saingan liga, juga pertandingan di peringkat belia seperti Piala Belia, Piala Presiden, dan juga pembangunan di peringkat akar umbi dan sekolah-sekolah. Jadi cuma sekarang ini apabila ada pengambilan baru, Datuk Ong Kim Swee kembali ke tanah air sebagai pengarah teknikal untuk program NNDP ini, dan beliau sudah pun mengeluarkan kenyataan mengambil beberapa tindakan termasuk mengubah atau revamp, reshuffle jurulatih-jurulatih yang sedia ada.
Jadi sudah tentu cabarannya besar. Bagaimana nak memastikan produk yang dilahirkan menerusi program NIDP ini adalah produk yang betul-betul berkualiti, yang boleh sekurang-kurangnya menyaingi Syafiq Rahim, menyaingi Aidi Zafwan, menyaingi Safi Sali. Barulah nampak pelaburan ke atas program itu berbaloi. Jadi kalau kita sekarang ini memang hasilnya tidak seberapa. Itu sebab kita mengharapkan kalau ada riset di peringkat FM dan juga riset di peringkat pembangunan akar umbi ini, pastikan jurulatih-jurulatih yang terbaik yang betul-betul berkelayakan untuk mengajar anak-anak muda ini bermain bola sepak mengikut trend moden ini. Kita percaya dalam masa the next 10 years ni, insyaAllah akan ada satu generasi pemain yang berwibawa, bukan saja boleh bersaing di peringkat serantau tetapi juga di peringkat benua. Okay bang, sebelum kita pergi soalan terakhir, apa jadi kalau FAM digantung? Apa jadi kepada pemain? Apa jadi kepada liga? Kita nak buat apa sebenarnya ni? Adakah kita terus fokus untuk sukan-sukan lain? Apa jadi kepada player-player sekarang? Itu pun persoalan yang dibincang. Itu sebenarnya, katakan kalau tiba-tiba FAM kena gantung, maknanya kita nak cakap apa lagi kan? Kita nak cakap pasal suka apa lagi kan? Bola sepak nanti kalau setakat kalau 2-3 tahun tak ada benda nak cakap kita yang kerja pun tak tahu. Nak kerja pun nak cerita apa? Takkan nak sembang Liverpool dengan Man United je, betul tak? Takkan nak troll dia orang je kan? Okey. Inilah sebenarnya sebab itu saya mengharapkan FIFA tidak mengambil jalan yang sedemikian. Bermakna kalau kita lihat disebabkan kes ini, kemungkinan yang paling besar sekali adalah pasukan Harimau Melaya digantung daripada menyertai pusingan kelayakan Piala Asia seterusnya. Mungkin untuk 2 kitaran atau 1 kitaran disebabkan apa yang sudah berlaku. Cuma kalau FIFA mahu mengambil tindakan, biarlah tindakan itu menjurus kepada siapa sebenarnya yang memalsukan dokumen itu tanpa mengorbankan industri bola sepak negara. Kalau kita lihat pemain, kita tanya pasal pemain dia cari makan dengan tim, dibayar gaji main dengan Liga Super, dalam Liga A1, A2. Jadi kalau katakan sekarang dengan industri yang sudah pun dibelenggu dengan masalah gaji tertunggak apa semua, tiba-tiba digantung dalam 2-3 tahun untuk bangkit semula memperbetulkan keadaan akan mengambil masa yang lama. Jadi inilah sebenarnya kita tidak mahu perkara sebegini berlaku. Itu sebab kita sarankan kepada pucuk pimpinan FAM agar mengambil pandangan daripada orang ramai, sama ada meletak jawatan secara beramai-ramai, apakah itu solusi yang paling praktikal, ataupun cari jalan bagaimana untuk menunjukkan bahawa mereka bersedia untuk be accountable atau bertanggungjawab terhadap isu ini, walaupun kita tahu mereka tidak bersalah, menunjukkan bahawa mungkin ada mitigating circumstances atau faktor-faktor yang boleh, faktor mitigasi yang mengurangkan tekanan daripada FIFA terhadap mereka. Jadi menunjukkan kesediaan bahawa okey, tak apa, walaupun ini bukan salah kami, kami mau bertanggungjawab, mengambil tanggungjawab dan menunjukkan bahawa kami sedia untuk dihukum, cuma janganlah hukum kami dengan terlalu berat. Kami bersalah atas perkara begini, mungkin disebabkan merelakan pihak ketiga untuk menjalankan aktiviti pasukan kebangsaan, tapi kena tunjuk something lah. Kalau tak lepas jawatan secara beramai-ramai, apakah langkah-langkah mitigasi yang boleh dijalankan untuk menunjukkan kepada FIFA, okey, FAM kita bersalah, jadi kami ambil tanggungjawab, mungkin kita ambil tindakan. Okey, apakah laporan jawatan kuasa bebas Tun Raus itu mencukupi atau tidak? Mungkin itu pun tidak cukup. Apakah sebenarnya FIFA mahukan siasatan terperinci dan telus daripada pihak berwajib, khususnya Polis Diraja Malaysia, untuk menyiasat siapa sebenarnya yang dalang di sebalik pemalsuan dokumen ini? Ini antara perkara-perkara yang boleh dibincangkan ini. Mungkin ada orang akan fikir buat Liga Haram. Liga okey, Liga Haram tu sudah tentukan. Kalau katakan kalau kita digantung, mesti ada liga-liga yang ni sudah pasti. Kerana orang begitu ramai sebenarnya penggiat bola sepak yang nak main. Betul. Cuma Liga Haram ni dia tak perlu sanction lah daripada pihak FM.
main, orang kata main suka-suka. Main suka-suka, Tapi betul. Secara nanti, rekreasi. yelah, ada yang kata kita shock sendiri pula. Better shot sendiri daripada langsung tak main kan. Pasal sebab kita tak mau FIFA ambil tindakan yang seberat itu. Saya rasa sekurang-kurangnya, kalau lah katakan dia buat juga, sekurang-kurangnya player development tu ada lah. Player development ada, tapi nanti what about those yang tengah main? Ya. Jadi industri tu akan terjejas. Sebab itu dia akan mengambil masa yang agak lama sebenarnya untuk bangkit semula. Jadi kita benar-benar mengharapkan agar mereka yang ada connection dengan FIFA ni dapatkan maklumat terperinci dan meyakinkan kepada FIFA bahawa hukuman gantung terhadap FIFA ini adalah langkah yang terakhir, yang most extreme lah yang boleh diambil. Jadi cuma kita tidak boleh lari daripada kemungkinan pasukan Harimau Melaya dikenakan hukuman gantung daripada di peringkat antarabangsa. Soalan terakhir. Berhubung soal masa depan bola sepak Malaysia, mungkin ada yang abang dah sentuh tadi. Skandal pemalsuan dokumen ni isu yang sangat besar selepas skandal rasuah era 90-an. Masih ada sinar tak untuk bola sepak Malaysia, atau kita patut ucap selamat malam, goodbye? Kita dia dalam hidup ni kadang-kadang yang penting kita bangkit semula daripada kegagalan, daripada sebarang kesilapan. Dan saya lihat kalau kita dulu boleh bangkit daripada skandal rasuah pada 94 dan 95, kali ini sudah tentu kita boleh bangkit. Cuma kalau kita nak bangkit, kita tak boleh abandon bola terus. Bermakna kerajaan, persekutuan, rakan-rakan penaja kena sama-sama membantu. Saya terbaca pandangan daripada Datuk Dr. Pekaramli, seorang pengamal media juga dulu, kemudian jadi tokoh akademik, dan dia seorang pemain bola sepak di peringkat Kuala Lumpur. Dan dia pandangan beliau adalah jangan rakan-rakan ini abandon FAM pada mereka susah. Jadi kalau kita nak ucap selamat malam, bukanlah ini masanya. Kerana dalam setiap perkara itu mesti ada sinar di sebaliknya. Jadi kita mengharapkan semua pemegang taruh dalam bola sepak belajar dari kesilapan ini, kena hormati undang-undang dan peraturan yang termaktub FIFA, kerana FIFA adalah International Federation, dan kena hormati semua pemegang taruh, tak kira darjat, tak kira pangkat, memahami FAM kena ikut peraturan FIFA. Jadi kalau kita faham konsep ini, insya-Allah bola sepak Malaysia kita boleh bangkit semula. Okey, itu dia sesuatu yang kita masih berharap mahukan jawapannya, dan insya-Allah doakan yang terbaik. Saya Fitri, Astro Audio Podcast.